Surah An-Nas, ketika hati belajar berlindung. Seringkali kita percaya bahawa nilai diri terletak pada apa yang kelihatan. Kita menghiasi luaran dengan gaya, dengan penampilan, dengan nama dan jenama agar kelihatan dihormati, dikagumi dan dipandang tinggi. Kita membawa diri dengan penuh keyakinan, namun tanpa sedar keyakinan itu dibina atas ego, bukan kebenaran. Dan perlahan-lahan kita hidup untuk pandangan manusia, bukan untuk ketenangan hati. Namun di dalam hati ada kegelisahan yang sunyi, satu pergolakan halus antara ego dan kebenaran. Hati terasa tidak tenang, fikiran menjadi bising, dan sesuatu dalam diri tahu ini bukan kedamaian yang sebenar. Maka berhentilah di sini, tenangkan diri, tarik nafas dan dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setiap kembali bermula dengan rahmat. Sebelum kita memohon perlindungan Allah, mengingati bahawa Dia menyambut kita dengan kasih sayang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mari kita renungkan. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Allah adalah yang memelihara hati, membimbingnya dengan lembut, memahami kelemahannya dan tidak pernah meninggalkannya, iaitu kita. Memohon perlindungan bukan tanda kegagalan, tetapi tanda kesedaran. Malikin nas, Raja manusia. Di sini bermaksud Allah menguasai apa yang cuba menguasai kita, ego, ketakutan, keinginan dan rasa ingin dipuja. Apabila hati mengingati ini, keperluan untuk mengawal, melembut dan penyerahan membawa kelegaan. Ilahin nas, iaitu Tuhan manusia, yang bermaksud hati mengingati bahawa ia tidak diciptakan untuk menyembah status, pengiktirafan atau imej diri. Hanya Allah yang layak disembah, dan hanya bersamanya hati benar-benar berehat. Min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan bisikan yang berundur. Maksudnya, bisikan tidak menjerit, ia datang perlahan, membentuk fikiran, mengkaburkan kebenaran dan menyeburkan ego. Namun, bisikan menjadi lemah apabila hati mengingati Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang bermaksud yang membisikkan ke dalam dada manusia, iaitu bukan ke telinga tetapi ke hati, ke dalam keraguan, ke dalam rasa tidak yakin, ke ruang-ruang halus yang jarang kita jaga. Sebab itu
Hati perlu dipelihara dengan ingatan kepada Allah. Minal jinnati wan nas, iaitu daripada jin dan manusia. Maksudnya, ada bisikan dari luar, ada yang lahir dari dalam. Bisikan yang paling bahaya ialah yang kita sangka sebagai suara sendiri, dan perlindungan adalah permulaan, kemudian kejenihan. Marilah kita merenung bersama. Surah An-Nas tidak mengajar kita melawan bisikan. Ia mengajar kita untuk kembali kepada Allah saat fikiran menjadi bising, kembali kepada Allah saat ikut memimpin, kembali kepada Allah saat hati terasa tidak tenteram tanpa sebab yang jelas. Memohon perlindungan bukan tanda kelemahan, ia tanda kesedaran. Kesedaran bahawa hati ini tidak diciptakan untuk memikul beban sendirian. Apabila ingatan masuk, bisikan berundur. Apabila hati kembali, ketenangan bermula. Pengajaran harian. Jagalah hati, bukan imej. Tidak semua lintasan perlu dipercayai. Kembalilah lebih awal sebelum hati menjadi letih. Wahai hati, jika hari ini terasa gelisah, jika segalanya kelihatan baik tetapi damai terasa jauh, surah ini adalah untukmu. Kamu tidak lemah kerana mencari perlindungan. Kamu sedang kembali dan Allah lebih dekat daripada setiap bisikan. Ya Allah, lindungilah hati kami daripada bisikan yang menyesatkan, daripada ego yang kami sangka kekuatan, dan daripada jalan yang menjauhkan kami daripada ketenangan-Mu. Jadilah tempat kami berlindung dalam setiap kembali. Amin. Whisper by Nuri.